Siapa kat sini tak suka pakai serum sebab rasa melekit dan buat muka rasa panas kadang-kadang? Video kali ini saya nak kongsikan 5 hydrating serum yang ringan, teksturnya macam air, cepat meresap tapi tetap boleh kekalkan hydration, kelembapan pada kulit anda sepanjang hari. Kalau anda sedang mencari hydrating serum yang selesa dipakai siang dan malam, video ini memang untuk anda. Jom, let's glow together. Hi glowers! Okay, ramai ingat hydrating serum ni sekadar tambahan untuk rutin skincare. Tapi sebenarnya kalau anda ada kulit yang dehydrated, hydrating serum memainkan peranan yang sangat penting ya untuk memastikan kulit kekal sihat dan cukup hidrasi. Hydrating serum bertindak sebagai concentrated hydration booster yang bantu menghantar kelembapan lebih mendalam ke dalam kulit dan ini lebih mendalam berbanding pelembab biasa. Maksudnya kalau pakai hydrating serum, dah tak perlu ke pakai pelembab? Mungkin ini jadi persoalan kan? Jawapannya perlu juga. Serum kebiasaannya mempunyai molekul humectant yang lebih kecil yang membantu meresap jauh ke dalam kulit. Pelembab ni selalunya bertindak sebagai lapisan pelindung di permukaan kulit untuk menghalang air daripada tersejat keluar ataupun apa yang kita panggil transepidermal water loss. Pelembab mengandungi bahan emollient biasanya ataupun oklusif yang membantu untuk kukuhkan skin barrier anda. Jadi walaupun pakai serum, anda jangan skip pelembab ya. Hydrating serum juga bantu kurangkan rasa kulit yang tegang, flaky ya, dan tekstur yang kasar tu yang biasa berlaku pada kulit dehydrated. Dan yang paling penting, banyak hydrating serum sekarang bukan saja menghidrasikan kulit tapi juga bantu kuatkan skin barrier supaya kulit jadi lebih kurang sensitif terhadap cuaca, aircon dan bahan aktif dalam skincare. Sebab itu, bila skin barrier anda lebih sihat, kulit akan jadi lebih lembut, kurang rasa pedih, kurang merah-merah, makeup lebih cantik dan skincare lain pun lebih mudah bekerja ataupun berfungsi dengan baik. Okey, saya nak kongsikan 5 hydrating serum kepada anda yang saya yakin best untuk bantu hydratekan kulit anda tanpa rasa melekit atau rimas sepanjang hari. Yang pertama, Azzarine Hydra Max Water Bank Serum. Kalau anda jenis tak suka serum yang berat atau melekit, serum ini memang bagus. Boleh pakai setiap hari, rasa dia selesa pada kulit. Serum ini diformulasikan dengan teknologi 3D Moisture Matrix Protection. Boleh bantu kekalkan hidrasi pada kulit sehingga 8 jam. Yang menariknya, ada gabungan quadruple hyaluronic acid 5%, ada ceramide 3, panthenol yang membantu menghidrasikan kulit pada lapisan berbeza dan sokong skin barrier anda. Tekstur macam saya sebut tadi, watery, ringan, cepat menyerap, dan kalau jenis kulit anda tu cepat mengelupas, kusam atau rasa tegang lepas cuci kan, serum ini memang best untuk bantu menambah semula hidrasi pada kulit anda. Ini adalah antara hydrating serum yang paling mesra poket dalam senarai ini, harga sekitar 18 ke 25 sahaja untuk 20 ml. Memang beginner friendly, sesuai untuk anda yang baru nak mula fokus menjaga hidrasi kulit. Seterusnya, Skintific 4D Hyaluronic Acid Hydrating Serum. Serum ini memang sangat popular terutamanya untuk anda yang nak kulit rasa hydrated tapi masih ringan dan selesa dipakai siang dan malam. Rahsia utama serum ini terletak pada penggunaan 4 jenis hyaluronic acid yang membantu hidrasikan lapisan kulit secara menyeluruh. Juga bantu kunci kelembapan sehingga 48 jam supaya kulit anda tu tak cepat rasa kering semula. Tekstur sangat ringan, tak melekit. Kalau anda selalu duduk di bawah aircon atau kulit yang cepat hydrated sepanjang hari itu, serum ini memang sangat membantu untuk kekalkan hydration kulit anda lebih lama. Saiznya 20 ml, harga sekitar 25 ke 35 ringgit sahaja. Kalau anda selalu tengok konten K-Beauty, anda mesti pernah nampak serum ni sebab memang viral, sangat memang popular dekat Korea. Produknya adalah Toriden Dive-In Hyaluronic Acid Serum. Serum ini terkenal dengan gelaran 3 second serum sebab teksturnya sangat cepat menyerap ke dalam kulit. Macam 3 saat dah serap gitu. Serum ini menggunakan 5D complex hyaluronic acid dengan molekul saiz berbeza untuk bantu hidrasikan kulit secara lebih efektif pada lapisan kulit yang berbeza-beza. Ada juga panthenol, allantoin, medicassoside yang bantu tenangkan kulit, legakan kulit. Walaupun menghidrasi dengan baik ya, ia juga tetap selesa dipakai ya. Kulit berminyak boleh pakai, kulit yang cenderung berjerawat boleh pakai. Untuk saiz 50 ml, harga sekitar 58 ke 90 ringgit dan bergantung pada promosi semasa
semasa. Harganya memang premium lah sikit ya, tapi saiz dia besar dan sangat berbaloi untuk digunakan kalau secara long term, jangka masa yang lama. Seterusnya, Beauty of Joseon Calming Serum Green Tea plus Panthenol. Kalau kulit anda jenis cepat merah, cepat sensitif, rasa pedih bila pakai skincare, serum ini memang sangat menarik untuk dicuba. Di dalamnya ada green tea dan mugwort extract yang terkenal dengan fungsi menenangkan, anti radang dan bantu legakan kulit anda tu tahu. Turut diperkaya dengan 5% panthenol yang bantu hydrate dan kuatkan skin barrier. Kalau anda pernah over exfoliate atau terlalu banyak guna bahan aktif sampai kulit rasa panas, pedih, sampai keluar jerawat-jerawat yang kecil tu, serum ini boleh bantu melegakan kulit. Lepas anda pakai serum ni, kulit akan rasa macam sejuk, lembap, tak rasa berat walaupun digunakan pada waktu siang ya. Untuk saiz 30ml harganya sekitar RM45 ke RM65 sahaja. Dan akhir sekali, ini sangat popular ya, COSRX Advanced Nail 96 Mucin Power Essence. Nama je essence, tapi produk ni dia juga boleh bertindak sebagai serum. Produk ini mengandungi 96% snail secretion filtrate yang bantu beri hidrasi dan membaiki tekstur kulit secara menyeluruh. Walaupun teksturnya agak sedikit pekat berbanding serum lain yang saya sebutkan tadi, tapi kadar penyerapannya cepat bagus, tak rasa macam melekit-lekit dan kasar pada kulit dia. Diperkaya dengan panthenol, sodium hyaluronate ya, untuk bantu kunci kelembapan dan kuatkan skin barrier. Kalau kulit anda dehydrated dan dalam masa yang sama ada masalah skin barrier, tekstur kasar ataupun ada bekas jerawat, produk ini memang anda patut cuba. Untuk saiz 100ml harga sekitar RM52 ke RM85. Saiznya memang besar dan tahan lama walaupun digunakan setiap hari. Jadi itu dia 5 hydrating serum yang teksturnya ringan, cepat meresap dan memang best untuk bantu hidrasikan kulit tanpa rasa melekit atau rimas pada muka. Kalau anda pernah cuba mana-mana serum yang saya sebutkan dalam video ini, cuba kongsikan pengalaman anda di ruang komen. Saya nak tahu serum mana yang paling berkesan untuk anda. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.